Dia reflect suara aku balik weh. Hello? Nak jadi ceritanya, aku ada jumpa video lagi katanya jangan pernah call nombor sendiri. Kita akan cuba. Ala-ala sekarang pukul 12. Jangan call. So kita akan cuba. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so macam yang aku janjikan, aku ada jumpa ada satu konten ni di mana dia kata jangan pernah call nombor sendiri. Adakah betul? Aku ada dua nombor tau. So kita akan call dua-dua nombor aku dan kita akan try adakah betul tak boleh call nombor sendiri. Katanya kalau kita call akan ada orang cut. Sekejap, kita tengok dulu video TikTok ni. Apa yang dia cerita pasal jangan call nombor sendiri. Kau ingat tak aku dulu pernah buat jangan check nombor sendiri. Lepas tu ada orang reply. Okay, jom kita tengok sesama. Okay guys, jangan pernah telepon nomor sendiri. Nah, di sini ada sebuah cerita urban legend yang konon kalau kalian mengangkat telepon dari nomor kalian sendiri, maka yang jawab adalah doppelganger kalian atau kembaran kalian. Yang mana dia itu wujudnya plek ketiplek sama kalian. Usut punya usut, ketika kalian menjawab teleponnya itu, halo, siapa ini? Maka suara kalian akan terulang. Kayak mental gitu guys, mantul. Bukan mantap betul, tapi kayak menggema gitu loh. Dan itu jedanya beberapa detik. Tapi itu bukan kalian atau suara kalian mantul gitu, enggak. Itu adalah kembaran kalian yang kita ceritakan tadi. Jadi begitu kalian angkat tadi, maka dia akan berusaha mencari lokasi kalian, alamat kalian, tempat kalian berada. Kemana kau pergi? Maksudnya benda tu akan cari kita, akan tahu semua benda pasal kita. Kita akan call kejap lagi. Kau tunggu. Itu ya, nembak gebetan ini. Udahnya ketemu, kan akan diapa-apakan sama dia, dihabisi guys. Dan dia akan menggantikan kalian, mereplace dan berbaur sama keluarga kalian, teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, dia akan dan menggantikan lingkungan kita. kalian. Dia akan melakukan apa yang biasa kalian lakukan. Wih, serem juga ya. Seram. Ketinggian ini ya. Tapi kalau sedari awal kalian nggak mengangkat teleponnya itu, maka kalian akan aman, nggak akan terjadi apa-apa. Aman. Kalau nggak salah ini mengingatkan kita sama film horor yang berjudul Us, Kita. Jadi di dalam filmnya itu menceritakan sebuah keluarga yang dihampiri sama kloningan keluarganya, kembaran keluarganya yang bener-bener mirip. Dan kemudian keluarga kloningannya itu mengambil alih hidup mereka. Pokoknya tuh film serem banget guys. Kalau kalian mungkin pernah nonton, tulis aja di kolom komentar. Tapi ya balik lagi ya guys ya, ini cuma urban legend doang, creepypasta, dan dia bisa dibilang fiksi. Jangan pernah dongeng lah guys. Okay, so sebelum kita call nombor sendiri, hari ni kita akan tengok lagi beberapa nombor lah yang katanya tak boleh call. Lepas tu kita try call. Lepas tu last kali baru kita cuba call nombor kita sendiri. Okay, so jom kita tengok video yang ini. Phone numbers you should never call, part 3. This is the phone number. Legend has it that when you call this number, a woman with a sharp voice replies and screams, help me, Susie's dying. Or help me, Susie's drowning. Right now we don't have any confirmed reports of a Susie actually drowning, but would you call the phone number? Phone numbers you should never call is the phone number. 1, 2, 3, 4. Okay, kita akan try call nombor yang ni dulu. Aku rasa mesti not in service juga. 2, 3, 4. Ni nombor dia guys. Ya, 202. Jom kita try. Apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. The number is not in service. Not in service. The number is not in... Asyik not in service je. Cubalah bagi aku bercakap. Tak nak juga kan. Silap. Tak. Gurau. Okay, ini pula, don't ever call this number. Ada banyak weh. Okay, ada nombor caki. Okay, banyak weh nombor yang tak boleh kata, tak boleh di call. Sadako ni famous je, yang aku ada cubakan kat video before ni. Banyaknya. Paranormal number pun ada. Tapi aku rasa nombor ni semua macam dibuat-buat je. Banyaknya. Terkejut lah. Ada vanishing person, orang hilang, FBI. Ya ke?
Midnight door 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak sangat menipu. Ada banyak weh. Banyaknya. Takkan aku nak call satu kan? Nombor hospital. Hospital pun ada. Kalau kau call nombor tu, kau akan bangun dekat dalam hospital. Kejap korang, aku pergi ambil aku punya charger lah. Bateri habis kejap. Okay guys, so kita akan call cepat-cepat lah. Aku tak ada bateri ni weh. Aku tak ada bateri. Okay, so jom kita try call nombor kita. Aku ada 2 nombor. So aku akan try call nombor kedua-duanya lah. Okay, aku takut lah. Okay, kita akan call. Mula aku ada 2 nombor tau. Maksudnya nombor handphone ni, aku akan call nombor handphone yang sama. Satu lagi aku akan call nombor aku yang lagi satu. Kau faham tak? Okay, so jom kita try call nombor aku yang pertama. Sebelum bateri aku nak habis, jom kita try. Okay, kita call nombor aku yang first. Yang first apa nombor aku? So, 1. Okay, ni nombor aku tak tunjuk korang je. Okay, jom kita try nombor aku yang pertama. Ni aku try call nombor aku sendiri tau. You have reached the mailbox. Habis duit aku dah habis duit. Okay, so nombor aku yang nombor sendiri memang tak boleh. Aku akan try call nombor aku yang kat handphone lagi satu tu. Okay, 011 3. Kau tahu tak? Tak tahu kan? Okay, so jom kita try call yang ni. Tak tunjuk weh. Aku tak tunjuk nombor. Tak ada bunyi pun. Tak ada bunyi. Tak boleh. Tak boleh guys. Tak boleh je. Nombor aku yang pertama tu tak boleh. Kejap. Tak boleh. Dia kata call fail. Call fail. Kejap. Aku tutup. Tak boleh lah tunjuk weh. Call fail lah gamaknya. Tak boleh. So kita akan try urban legend kita yang kedua. Okay guys, so kita akan try call kita punya nombor kali kedua. Betul ke? Tak boleh 011. Jom kita try 011. Okay, kita try. Dia berbunyi. Wih, dia berbunyi weh. Of course dah tak angkat kan? Of course dia tak angkat. Sebab nombor aku tu ada je dekat luar. Faham tak? Bukan kat bilik ni. Handphone aku lagi satu tu. Okay, kita try tunggu sampai dia angkat. This is the voicemail. Habislah kredit aku. Tak habis masuk voicemail. Okay guys, so percubaan yang terakhir, kita cuba call lagi sekali ya. Sebab aku yakin ada orang angkat, cik tiba. Okay, so kita try nombor terakhir. Nombor kita lah. Okay. Dia angkat weh. Kau dengar tak? Kau dengar bunyi? Hello? Dia reflect balik kat suara aku. Siapa ni? Hello, siapa ni? Kenapa bunyi macam ngilai tu? Siapa ni? Kenapa kau angkat call aku? Wait. Macam ada orang berbisik. Hello? Weh, kau dengar tak? Kau dengar tak ada bunyi berbisik? Hello? Hello? Macam ada orang angkat tu. Siapa ni? Jangan main-main. Hello? Okay. Sekejap. Betul-betul ke apa ni weh? Dia reflect suara aku balik weh. Hello? Kau dengar tak? Ada bunyi mengilai tadi. Aku
Kalau korang tak percaya, cuba korang call sendiri nombor korang. Tak apa korang guna handphone lain, call nombor kau. Tapi kau letaklah handphone kau tu dekat mana-mana. Oh my god. Okay lah guys, so aku rasa saja. Okay, jangan cuba-cuba call nombor sendiri guys. Jangan sekali-kali. Okay, aku menyesal. Macam biasa, kalau kau suka video, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Okay korang, bye.